Anda beli beras, beli susu, beli gula, bla 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 bla, beli apa semua lah. Ada tak di antara itu anda beli kopi? Ada tak beli pen? Ada tak beli perfume? Ada tak beli kosmetik? lipstick. Okay. Lipstick ke sebagainya, lipstick. Ada? Okay. Biasanya kita beli di mana? Anda beli di kedai X. Betul tak? Anda beli dengan bajet yang berapa yang anda ada? Okay, bajet yang sama. Contoh katalah anda ada bajet 150, ada bajet 300, ada bajet 400.5 dan seterusnya, tak kisah. Okey, contoh anda beli di sini. Biasanya anda beli di kedai biasa, anda dapat apa? Dapat resit. Resit, dapat produk, dapat barang. Sekian, terima kasih. Sila datang lagi. Plastik. Betul tak? Plastik kan? Kena bayar lah, kena Kadang bayar. kita beli, dah lah aku bagi duit dia, senyum pun tak nak. Betul tak? Pernah tak? Sakit di hati kan? Aku bayar kat dia, beli barang, bayar kat dia, senyum pun tak nak. Ya, jadi sebenarnya anda dapat barang lah. Sebenarnya perbelanjaan anda adalah perbelanjaan Hangus. Dapat duit tak? Tak pernah. Okey, hari ini saya nak sarankan kepada anda untuk tukar tempat beli. Tukar tempat beli di The Max. Beli di The Max. Sebab bila anda beli di The Max, yang pertama anda boleh dapat duit. Boleh dapat duit. Betul tak betul? Belum buat lagi tau. Baru join dah dapat RM50. 50. Siapa tak bagi? The Max. Sini dapat tak? Tak dapat. Tak dapat. Belum join lagi sudah dapat RM. Sudah join belum buat kerja lagi dah dapat RM50. Welcome bonus. Okay. Anda dapat apa? Dapat kesihatan, dapat emas, boleh kumpul emas lagi, kemudian lagi kita cerita. Okay. Di antara ni, kita hari ni, tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat kita semua, kita ni suka bersosial, betul tak? Anda suka bersosial. Kalau anda suka pergi masjid, anda suka pergi surau, anda suka pergi karaoke, sebagainya, pasti anda akan jumpa orang.